Tak bosan ke Honda? Kalau korang nak tahu, Mazda pun padu juga. Kat sini kita ada Mazda 2 1.5 hatchback Skyactiv. Dari segi enjin Skyactiv guna 4 silinder. Transmission pun 6 speed. Lepas tu dia punya tayar pun masih cantik. Masih baru lagi tahun 2024. Okay, rim dia pun rim 16 inci. Okay, kat sini dia ada button-button macam biasa. Dekat sini dia ada head-up display tu. So, memang cantik. Dia ada multi-function steering juga. Okay, dekat sini ada iStop mode. Okay, dia boleh menjimatkan minyak korang. So, korang kena on. Okay, so dia punya mileage pun dalam 113. Dia punya player pun original Mazda. Cara korang nak ubah dekat sini lah. Nanti korang pusing-pusing. Dia pun ada sport mode. Lepas tu korang boleh tukar ke gear manual. Okay, dari segi dia punya seat pun masih cantik lagi. All leather seat sampai belakang. Kalau korang tengok dia punya seat belakang pun masih kemas lagi. Mana nak cari condition kereta yang macam ni? 4 tayar pun tayar baru, tayar Continental. Lepas tu warna pun warna yang susah untuk dapat. Ada reverse camera juga. So bulanan dia boleh pergi dalam 600. So kalau korang berminat, korang wasabi saya cepat-cepat. Okay, bye. Assalamualaikum.